Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke my channel Orang Biasa. Hari ni aku nak bawa korang lepak-lepak di satu hidden lokasi lah guys. Terletak di Batu Cave, Kuala Lumpur. Kat sini ada pelbagai restoran dan aktiviti yang agak menarik lah untuk siapa-siapa yang masih belum explore kat tempat ni. Usia batu kapur dekat sini 400 juta tahun guys. Jom kita masuk ke dalam untuk explore. Sekali lock, okey. Dalam ni ada restoran guys. Ui, memang menarik lah untuk lepak-lepak. Memang betul lah tempat ni nama dia Gua Lepak. Jom ikut aku, kita explore lebih dalam. Apa ada dalam gua ni guys? Kalau gua tutup kedai buka. Ada arcade di situ. Bangun tak? Kat sini pun boleh makan dulu ke macam mana? Makan dulu lah, lapar kan? Okay, makan nasi boleh? Kita masuk gua kejap. Tunggu jap. Tengok. Tak dapat dia. Gua kat bawah makanan dekat kat sini bang. Oh, duduk bawah. Nanti kita atas. Nanti kita tengok. Ya, boleh duduk sini. Ini tu. Baik. Adik duduk depan. Bukan tripod. So ni tempat makan lah. Terantuk kalau orang tinggi. Ni kalau kita makan nanti boleh makan kat sini, order kat atas. Okey. Ni ya ruang dia, tapi tak tahu boleh masuk straight ke tidak. Bagi aku not bad lah dalam gua ni. Okey lah, sesuai lah kalau nak bawa budak-budak pun aku rasa okey. Sebab dia ada lampu, tidak macam gua-gua yang ekstrim lah. Ni memang sesuai untuk bawa family lah. Jalan-jalan merasa suasana gua. Yalah. Dia depan, dia makan dalam gua. So ada cas. Lampu lah ni untuk lampu. Okey, kita berada dalam gua dah. Tu ada air mitik lah. Banyak lagi dia makan dalam ni lah. Oh ni yang tadi ke? Bukan. Oh dia ada tulisan. Ni ada dia buat ni dulu, mungkin ada ikan ni boleh beli. Ni untuk starting jadi. Nanti kita akan pergi Gua Tempurung, Gua Senyum. Kita akan explore lagi gua-gua yang jauh itu kat Kedah lah. Ni kat KL ni. Dah. Oh, ada ni. Ada kelawar. Duduk sampah. Kalau masak tu masuk dalam kuali.
jaring ni sebab kelawar suka duduk dalam tu. So kalau dia terbang, dia akan keluar ke sini banyak. So dia akan takut ganggu orang. So dia buat lampu, dia pasang lampu. Kalau nak tangkap lampu gelap, tak ada masuk. So dia tak ada makan. Ni dan belajar tak? Salat. Ini keluar balik dan gua sikit kat sini je kot. Dia bukan guru yang betul-betul dalam. Okey guys, macam inilah keadaan dalam gua lepak. Tidak terlalu dalam memanjang lah. Tapi okey lah, bagi aku nice lah kalau bawa family yang jalan-jalan merasai sedikit suasana kat gua kan.